Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Okey, terima kasih kerana hadir pada sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey, nama saya, kaunselor awak pada hari ini nama saya Anis Akila binti Wador. Awak boleh panggil Anis. Boleh ceritakan nama awak? Nama saya Nurainah binti Muhammad Naim, tapi Puan Anis boleh panggil saya Nuha. Okey. Okey Noha, sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita pada hari ini, saya akan jelaskan segala apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah rahsia antara kita berdua saja. Namun, terdapat beberapa pengecualian jika perkara itu membahayakan diri awak ataupun membahayakan orang lain ataupun melanggar undang-undang, saya terpaksa melaporkan perkara itu kepada pihak yang ketiga. Awak setuju dengan perkara yang saya sebut tadi? Baiklah, saya setuju. Okey. Sesi kita pada hari ini akan berlangsung sepanjang 45 minit hingga 1 jam. Dan kita akan melakukan sesi sebanyak 3 kali ataupun boleh dilanjutkan kepada 6 kali kalau perkara itu agak berat. Okey. Sebelum tu awak selesa tak dengan keadaan sekeliling ni? Saya selesa. Semua okey? Suhu bilik okey. Okey. Boleh tak sebelum kita pergi ke isu awak, boleh tak saya nak berkenalan sedikit dengan awak? Berkenalan macam mana tu? Saya nak tahu awak ada berapa orang adik-beradik. Lepas tu awak tinggal dekat mana? Boleh. Okey, nama saya Nurainah, boleh panggil Nuha lah kan. Saya berumur 22 tahun. Saya menetap di Alestar Kedah. Saya berasal daripada Alestar Kedah. Lepas tu sekarang saya tengah second year degree dekat UUM. Saya ambil course business. Kos bisnes. Susah tak bisnes tu? Bagi saya agak susah lah sebab banyak pengiraan. Sekarang pun dah semester keempat dah, jadi lagi berat lah silibus kos saya tu. Lepas tu saya pun ada hobi dekat UUM ni. Kalau macam petang-petang saya suka keluar jogging, sama ada dengan roommate ataupun seorang-seorang. Lepas tu kadang saya bila tak jogging, saya suka baca novel dalam bilik. Novel jenis macam mana tu? Cinta ke? Sedih ke? Genre novel yang saya suka fantasi dengan romance. Macam novel cinta-cinta lah yang kebanyakan yang saya baca. Menarik. Biasalah waktu zaman muda sekarang ni novel cinta lah kan yang menarik kan? Okay. Lagipun saya start baca novel daripada zaman remaja bu. Saya umur 13 tahun. Okey. Noha, sebelum tu boleh tak kalau kita bermain aktiviti sikit untuk saya lebih kenal awak? Boleh? Okey. Okey, kat sini ada beberapa kepim jenis perasaan yang Noha boleh share. Noha pilih satu dan Noha boleh share apa benda yang Noha tak boleh nak lupa. Macam pengalaman tu. Pengalaman Noha boleh. Noha pilih satu. Alright. Dah ada 4. Gembira, marah, takut, sedih. Saya ambil takut boleh? Boleh. Jadi pun nak tahu macam perasaan saya yang ni kah? Boleh tak Noha cerita sikit apa pengalaman yang Noha rasa Noha paling takut, yang Noha tak boleh nak lupa Sampai sekarang. Perasaan yang saya rasa saya paling takut, yang saya tak boleh lupa sampai sekarang ni, bila tak apa, ambil masa. Okay, baik. Perasaan takut ni masa saya umur 12, masa tu baru nak meningkat remaja kan. Baru habis UPSR, lepas tu nak kena macam cari sekolah untuk sekolah menengah apa semua tu. Lepas tu saya takut dengan
pandangan kawan-kawan terhadap saya. Macam saya daripada sekolah Cina, lepas tu saya nak kena masuk sekolah Melayu. Jadi saya takut macam penerimaan orang-orang kat situ tak boleh terima saya. Macam mungkin macam saya tak boleh nak biasakan diri dekat sekolah Melayu. Saya tak pandai bawa diri sebab macam yang kita tahu sekolah Cina dengan sekolah Melayu ni berbeza. Lain daripada segi balik sekolah pukul berapa apa semua tu, daripada segi pembelajaran. Jadi masa nak susahkan diri masa dekat form 1 tu, saya macam takut lah. Macam saya ada seorang kawan je, saya buat seorang je kawan. Lepas tu macam saya tak berani nak bergaul dengan budak-budak kelas saya yang lain sebab saya rasa macam diorang tak sama dengan saya. Dan saya pun macam dipulaukan lah sebab oleh rakan sekelas sebab macam diorang kan macam sama-sama sekolah daripada sekolah Melayu. Lepas tu saya pula pandai cakap Cina. So macam diorang rasa macam diorang tak layak berkawan dengan saya. Tapi diorang pun tak ambil macam ambil inisiatif untuk bergaul, untuk terbang saya. Diorang macam buat tak tahu. Kenapa sebelum Noha masuk sekolah tu Noha rasa macam Noha akan takut untuk bergaul, sedangkan Noha pun orang Melayu kan? Kenapa Noha rasa diorang tak boleh terima Noha? Sebab mungkin dari segi macam mindset kot. Sebab nak cakap pasal yelah Noha pun Melayu, pandai cakap Melayu, tapi mereka tak ambil inisiatif untuk datang tanya. Sebab mereka daripada sekolah rendah yang sama, kebanyakannya sekolah rendah yang sama. Lepas tu naik sekolah menengah sama-sama. So dah ada kawan. Noha pula daripada sekolah Cina, lepas tu ke sekolah Melayu baru nak buat kawan. Maksudnya yang Noha masuk kat sekolah tu, budak-budak kat situ sebenarnya dah kenal daripada sekolah rendah lah. Sebab tu Noha rasa takut nak bergaul. Noha rasa macam takut terasing dengan diorang, takut diabaikan. Tapi memang jadi macam tu kau lepas masuk tu? Agaklah masa tu tak pandai nak susahkan diri lagi, tak pandai nak bawa diri, tak mantang lagi. Lepas tu masing-masing dah ada kawan. Noha dengan kawan Noha je yang daripada sekolah Cina sama-sama berkawan 2 macam tu. So macam kalau dia tak datang sekolah, Noha seorang-seorang. So Noha takut lah bila tak ada kawan. Noha takut tak ada kawan dalam kelas. Sebab Noha seorang introvert, so macam malu dan takut kalau nak pergi sana seorang-seorang ke, nak pergi toilet ke kantin seorang-seorang. Kalau kawan Noha yang Noha kata Noha rapat tu, dia tak datang sekolah, Noha ada rasa macam tak nak datang sekolah juga. Noha ada rasa macam tu sebab Noha rasa macam kalau Noha pergi di sekolah tu seorang-seorang, macam tak ada kawan. Kena salah. Dah pernah cerita benda ni dekat family? Pernah je, tapi family suruh macam biasakan diri, tegur. Macam diorang suruh Noha yang mulakan dulu tegur kawan semua tu. Macam suruh bergaul dengan rakan sekelas. Lepas tu Noha buat tak? Bila dah macam lama sikit, Noha beranikan diri untuk tegur. Macam tegur tu tanyalah pasal homework ke semua tu. Lepas tu lama-lama okey je. Macam adalah juga borak-borak, buat kawan. Lepas tu lama-lama tu jadi macam papat secara tak langsung. Jadinya lepas tak lama lah Noha rasa macam takut tu sebab Noha baru masuk kan. So lepas Noha dah lama-lama tu, Noha dah sesuai, diorang boleh je terima Noha sebenarnya. Benda tu jadi sebab Noha terlebih overthinking lah kan. Ya, betul. Lepas tu Noha pula ada rasa macam kalau dekat tempat baru tu, Noha takut untuk mulakan sesuatu benda dulu. Faham. So Noha ceritakan emosi takut ni sebab bendanya yang Noha tak boleh lupa sebab takut nak ke alam sekolah yang baru dengan kawan-kawan yang baru. Tapi lepas walaupun jadi macam tu, last Noha dah boleh adapt dengan persekitaran. Boleh adapt dengan persekitaran sekolah. Cuma tak boleh lupa pengalaman yang Noha kenal tu lah. Alright. Sekarang ni okey dah lah kan? Okey dah. Okay.
Noah nak pilih lagi tak? Boleh? Nak lagi satu. Alright. Nak gembira. Perasaan gembiranya Noah tak boleh nak lupa ataupun lebih kurang macam tu lah, ataupun pengalaman yang Noah rasa macam sangat bermakna untuk Noah. Noah rasa pengalaman gembira yang sampai sekarang tak boleh lupa tu bila Noah dapat dekan masa semester 2. Wow, dekan. Sebab sebelum ni Noah tak pernah dekan. Macam daripada SPPM tak pernah dekan lah. Pernah tapi bukan 3.5, hanya 3.0. Tu pun cikgu-cikgu dah angkat dekan lah sebab sebab capai 3 pointer tu kan. Tapi masa semester 2 Noah dapat dekan dekat universiti. Lepas tu macam family semua happy lah untuk Noah kan, macam gembira sebab dapat dekan. Lepas tu school Noah pula buat majlis anugerah dekan. Lepas tu Noah pun dekan sekali kawan-kawan semua, macam ramai lah dekan sama-sama. So macam ni pengalaman gembira yang sampai sekarang kalau Noah buat sesuatu benda ke tengah study kan, dia macam bagi semangat. Sebab macam aku nak dekan, so aku kena study betul-betul sampai macam aku boleh dapat dekan lagi. Jadinya inilah pengalaman yang paling bermakna lah sebab Noah dapat dekan. Sebab masa dapat dekan tu terus bagi tahu ibu Noah macam Noah dapat dekan apa semua. Lepas tu ibu Noah cakaplah congrats sebab dekan. Lepas tu malam tu pergi celebrate sama-sama dengan family. So macam pengalaman tu macam bermakna lah kat Noah. Macam Noah happy sangat-sangat. Dapat erat kawan dengan Noah dengan family. Lepas tu dapat bagi diorang bangga. Betul? Alright. Okey Noah. Jadi kat sini Anis dah kenal Noah sikit tentang Noah, tentang pengalaman yang Noah share kat Anis. Okey, sekarang ni Anis nak tahu apa yang Noah nak kongsikan dekat Anis hari ni. Sebenarnya Noah datang sini sebab Noah rasa macam takut. Noah ada satu pemikiran yang negatif lah. Sebab Noah rasa macam Noah ni takut jadi seorang murid yang gagal, seorang anak yang gagal kepada ibu ayah, dan takut gagal dalam akademik. Okey, seterusnya Anis nak main lagi satu benda boleh? Boleh? Untuk kenal Noah lagi tentang diri Noah sendiri macam mana. Okey, kalau macam tu boleh tak kalau Anis bagi satu buku untuk Noah ceritakan tentang diri Noah. Contoh macam minat Noah, lepas tu makanan kegemaran Noah, lepas tu benda yang Noah suka. Okey, Anis akan bagi masa 10 minit, so Noah boleh buat aktiviti tu. Boleh? Okey, boleh. Okey. Saya tulis kat sini.
saya rasa dah siap dah. Oh, alright. Boleh saya tengok kan? Okay. Dekat sini Noha cakap, oh Noha suka baca novel macam Noha cakap tadi. Okay. Oh, alright. Noha suka baca novel macam Noha cakap tadi. Oh, Noha suka makan laksa. Oh, saya pun suka makan laksa juga. Okay. Kalau saya suka makan laksa Penang. Laksa ni. Oh, saya makan laksa Johor. Laksa Johor dia lain sikit kan? Okey, seorang yang kuat cemburu. Boleh tak Noha cerita sikit? Noha kuat cemburu macam mana tu? Noha kuat cemburu daripada segi kawan dengan pasangan lah. Sebab kalau macam Noha rasa kawan baik Noha, ada kawan baik lain, Noha cemburu sikit. Sebab Noha rasa macam dia dah tak nak jadi kawan baik Noha. Padahal dia okey je kan? Padahal dia okey je. Tapi kalau macam dari pasangan pula, bila pasangan Noha mungkin sembang dengan perempuan lain ke, ataupun keluar makan dengan orang lain macam perempuan lain, Noha sikit jealous. Betul lah, mana ada perempuan yang tak jealous tengok lelaki yang dia suka bercakap dengan perempuan lain kan? Okey, dekat sini Noha tulis Noha hati tisu ataupun cepat beremosi. Macam mana tu? Noha rasa macam Noha tak boleh kena tengking. Kalau macam orang tu nak tinggikan suara, dia bercakap dengan Noha macam tengking-tengking, Noha jadi macam nak nangis. Sebab Noha rasa macam apa salah aku, kenapa dia marah-marah aku macam tu. Dia memang kalau contohlah macam orang bercakap dengan nada yang tinggi dekat Noha rasa macam nak menangis juga ke? Kalau dia jenis yang macam menekan-nekan, marah-marah macam marah-marah lah, baru Noha rasa macam terfikir apa salah Noha, kenapa dia nak marah-marah macam tu. Oh, Noha cepat terasa lah. Alright. Oh, Noha suka travel. Boleh bagi tahu sikit tempat-tempat yang Noha pernah pergi sebelum ni? Kalau dalam negara, Noha pernah pergi dekat Noha pernah pergi Johor, pergi Legoland, lepas tu pergi KL. Mostly semua ni dengan family lah, naik Cameron Highland. Kalau luar negara, pernah pergi Singapura dengan India. Semua family bawa juga. Oh, pernah pergi Singapura dengan Indo? Ada apa kat situ? Kalau kita pergi travel je. Kalau masa dekat Singapura tu ada makcik Noha, dia memang tinggal kat situ. So kita pergi jalan-jalan kat situ apa semua. Lepas tu India pun pergi Jakarta, macam pergi bercuti lah dengan family, pergi tengok pantai dia orang, adat dekat sana. Wah, best. Alright. Oh, seorang yang pembersih. Maksudnya Noha tak sukalah kalau Noha kata Noha seorang yang pembersih, Noha suka tak macam Noha dapat roommate yang macam dia seorang yang macam tak suka bersih sangat. Dia makan pun tak reti nak kemas. Kalau macam Noha tak suka sangat. Sebab nanti bila jadi macam bau kepang, sebab macam rem. Sebab Noha ni tak pembersih, macam semua benda Noha akan teratok. Macam lepas kita balik kelas, Noha letak baju yang kotor dekat dalam bakul baju kotor. So macam stocking semua tu memang letak kat situ. And Noha takkan baring dekat katil selagi tak tukar baju ke, tak mandi ke. Apa yang Noha buat kalau Noha dapat roommate yang berlainan dengan Noha punya prinsip sifat Noha yang pembersih tu? Noha rasa Noha akan tegur dia dulu. Macam kalau lepas makan tu tolong buka pintu ke, ataupun macam bagi udara luar masuk. Lepas tu Noha akan macam tegur lah, macam buang sampah sebab nanti busuk kan dalam bilik. Lepas tu macam baju-baju yang kotor tu jangan letak kat bawah, letak kat satu tempat sebab susah nanti nak jalan. Mungkin Noha akan tegur kot. Dekat sini Noha tulis Noha tak pandai berdikari. Kenapa Noha cakap Noha tak pandai berdikari? Sebab Noha rasa macam Noha tak boleh nak buat benda tu sorang-sorang. Noha mesti kena minta pendapat orang ataupun kena ikut orang dulu. Sebab Noha tak berani nak buat benda tu sorang-sorang. Contohnya macam balik rumah sorang-sorang. Macam
daripada uni kan. Noha tak boleh seorang-seorang, kena ada teman juga sebab jadi takut. Oh, Noha tak boleh nak buat benda seorang-seorang. Maksudnya sebelum masuk uni ni Noha sentiasa dengan family Noha lah, tak pernah berenggang. Okay, lepas waktu Noha masuk uni ni, Noha kata Noha tak boleh seorang-seorang. Macam mana Noha boleh hadap benda tu? Sedangkan Noha kata Noha tak boleh nak berdikari. Noha cubalah untuk, macam awal-awal tu susah juga. Lepas tu bila lama-lama tu Noha cuba untuk buat benda tu seorang-seorang. Macam Noha tanya kawan, Noha tengok kawan macam mana, macam dia basuh baju seorang-seorang semua tu, ataupun dia pergi makan seorang-seorang. So Noha tiru dia punya cara. Baru Noha rasa macam sekarang ni baru boleh berdikari sikit. Oh, dekat sini yang nampak Noha sebenarnya boleh je berdikari, tapi Noha ambil masa dan tengok kelakuan orang lain macam mana dia orang berdikari. Dekat situ Noha belajar sedikit demi sedikit lah kan. Oh, okey, faham. Noha seorang yang introvert dan boleh jadi pendengar kawan. Macam mana tu? Kalau Noha introvert kan dengan orang yang Noha tak kenal. Kalau macam kawan-kawan yang rapat, Noha akan jadi macam ambivert lah, macam bising dengan kawan. Lepas tu macam kawan-kawan Noha kebanyakannya akan cari Noha untuk luahkan perasaan dia orang. Perasaan melalui macam gaduh dengan pasangan ke, ataupun ada masalah family, dia akan cari Noha sebab Noha boleh dengar dan Noha takkan bawa mulut lah masalah dia orang tu. Jadinya Noha dekat sekolah dulu memang sekolah dengan sekarang pun ke macam tu? Sampai sekarang. Oh, memang suka dengan cerita ataupun masalah orang. Ya. Ada tak kalau contoh diorang ceritakan masalah sedih, Noha pun sedih sekali? Kalau dia cerita masalah sedih, Noha pun rasa macam simpati lah. Tapi Noha cuba untuk calmkan dia, macam tenangkan kawan Noha. Okay, maksudnya Noha tak terlalu terikutkan emosi yang dia bawa lah. Noha cuba tenangkan dia dengan perkara yang positif. Okay. Noha merupakan anak kedua daripada 3 beradik. Boleh Noha cerita sikit tentang adik-beradik Noha? Okay, Noha ni anak kedua daripada 3 beradik. Noha ada seorang abang dan seorang adik lelaki. Macam Noha dengan abang punya gap umur tak jauh sangat. Kita orang beza 2 tahun. Kalau dengan adik Noha yang lelaki tu 10 tahun. So jarak umur tu macam jauh lah kan. Macam Noha membesar dengan abang Noha dulu. Macam daripada kecil abang Noha ni dia protektif lah. Tapi kadang-kadang tu ada juga macam nakal-nakal dia suka bully Noha, arah itu ini. Tapi kalau dari segi protektif tu dia macam kalau dekat sekolah dia akan jaga Noha. Kalau ada orang bully Noha dia akan stand up untuk Noha. Kalau macam adik Noha ni dia manja sebab Noha dah besar, lepas tu ada adik lagi kan. Dia banyak sembang macam tanya Noha lah pasal apa-apa ke, suruh Noha ajak dia buat homework. Sebab yelah macam nak harapkan Noha pun, ibu Noha kan tak reti sangat. So Noha je lah yang banyak ajak dia. Lepas tu banyak dengar masalah dia ke, kalau dia kena bully dengan kawan-kawan ke. Oh, dia pun kena bully dengan kawan-kawan dia? Tak adalah bully, macam biasalah melawak-melawak budak-budak. So macam Noha suruh je dia macam buat tak bully dekat kawan-kawan dia tu. Macam pergi tak payah kawan dengan dia orang, pergi cari kawan lain. Okay. Maksudnya kat sini Noha okey je dengan adik-beradik Noha ni. Dan Noha paling rapat dengan abang Noha sebab beza umur 2 tahun je lah. So banyak masa dia dengan abang Noha lah kan. Okey, faham? Noha, okey kat sini Noha cakap Noha boleh bagi komitmen dalam tugasan. Contohnya macam mana tu? Kalau macam dalam tugasan berkumpulan, assignment, Noha boleh buat benda tu macam bagi komitmen yang penuh lah. Macam kalau orang suruh buat macam ni, Noha akan buat. Noha tak suka kalau macam buat halal-balai ke, jadi free rider ke. Alright. Ada ke sebelum ni orang kata kat Noha free rider ke? Tak pernah lagi lah. Sebab semua benda tu Noha ada bagi komitmennya sepenuhnya. Okey. Nampaklah kat sini Noha kebanyakan dia bagi perkara yang positif, cerita perkara yang positif dan adalah sikit tentang benda-benda yang Noha rasa Noha tak boleh macam cepat
tak terasa hati tisu tu. Tapi benda tu boleh berubah untuk dari masa akan datang kan. Benda tu boleh berubah sikit demi sedikit kita boleh buat kan. Okay. Okay, dekat sini habis dah aktiviti kita untuk hari ni. So, boleh tak kalau Anis nak tahu apa yang Noha nak kongsikan dekat Anis hari ni? Apa isi benda yang Noha rasa yang membuatkan Noha nak datang ke sesi kaunseling kita pada hari ni? Sebenarnya Noha rasa takut sebab macam takut jadi seorang anak yang gagal, takut jadi student yang gagal dan takut fail dalam akademik. Sebab Noha ada rasa macam Noha ada mindset yang negatif yang macam bolehkah aku buat benda ni, macam bolehkah aku dapat dekan lagi, bolehkah aku lulus cemerlang. Sebab Noha rasa macam Noha tak mampu nak menjadi yang macam jadi seorang yang pandai ke. Kenapa Noha fikir Noha tak mampu? Sebab Noha rasa kos Noha ni makin meningkat self makin susah. So Noha rasa macam boleh ke macam boleh ke lulus subjek ni, sebab Noha rasa macam tak mampu nak buat benda tu. Tapi sebelum tu Anis nak tanya, sebelum Noha fikir macam ni, tapi sebelum ni Noha kan SEM yang kedua kan? Betul tak? Oh, keempat. Alright. Sebelum SEM keempat ni datang, 1, 2, 3 tu Noha okey ke tak dalam masuk Anis semester tu? Noha macam gagal ke dalam subjek, pernah gagal ke ataupun macam mana? Sebenarnya tak pernah pun, tapi Noha rasa macam down, macam Noha cakap lah, makin meningkat SEM makin susah. Jadi silibus susah tu buat Noha terfikir macam bolehkah Noha carry subjek-subjek ni semester ni tanpa apa-apa macam sokongan ke. Sebab Noha rasa macam Noha ketinggalan daripada semua kawan-kawan. Susah masuk kuat sangat masuk dalam ni. Okey, maksud Noha tadi, Noha kata susah silibus ni, tapi Noha belajar tak benda tu lagi? Noha baru belajar SEM ni. Oh, Noha tak tengok lagi mendalam lah tentang subjek ni. Sebelum ni yang Noha kata SEM sebelum ni Noha tak pernah pun gagal. Tapi disebab SEM ni ada orang kata silibus yang kali ni rasa macam susah. So dekat mindset Noha dah tukar benda tu susah. Macam tu. Ya, betul. Noha kata Noha baru je nak belajar. Kenapa Noha tak nak? Noha pernah tak cuba dulu untuk belajar benda tu? Noha tak pernah sebab Noha rasa macam Noha tak reti belajar seorang-seorang, ataupun Noha takut kalau Noha belajar dulu benda tu salah je. Tapi Noha tak cuba lagi lah. Tak cuba lagi. Noha just cakap Noha fikir benda tu memang susah, sebab tu Noha takut nak buat. Noha rasa macam susah, macam tak boleh nak fikir. Macam jalan kira dia sebenarnya macam ni. So Noha rasa macam was-was lah. Kalau Noha belajar sendiri pun rasa was-was. Tapi sebelum semester sebelum ni Noha boleh je buat. Walaupun Noha tahu benda tu macam nak kata apa, sebelum ni boleh je Noha buat, walaupun Noha tahu walaupun benda tu Noha pun tak tahu lagi Noha boleh tak. Okey. Tapi sebelum semester gangguan banyak sangat ke? tenang. Okey. Tapi semester sebelum ni Noha boleh je buat. Walaupun Noha tak tahu benda tu apa lagi kan. Cuma sekarang ni apa yang berlainannya, sekarang ni ura-ura katakan benda tu susah, yang menyebabkan pemikiran Noha dah menjadi negatif untuk lakukan benda tu. So SEM ni Noha rasa macam mencabar sebab orang kata SEM ni silibus dia susah sikit macam tu. Ya, betul. Sebab Noha pun
rasa macam memang susah lah sebab sekarang pun tengah belajar and bagi Noha agak susah. Lepas tu nak kata apa? Jadi Noha rasa macam takut tak capai ekspektasi terhadap diri sendiri tu. Macam Noha kan nak dekan, so Noha takut yang bolehkah Noha dekan semester ni dengan silibus yang susah ni? Bolehkah Noha banggakan parents lagi semester ni? Oh, okey. Aku lupa yang cakap tu. Okey. Jadi kat sini yang Noha takutkan sangat sebabkan silibus susah, Noha dalam mindset Noha dah berubah jadi bolehkah Noha nak dekan untuk SEM ni? Bolehkah nak banggakan family Noha? Dan bolehkah membuatkan kejayaan tu berlaku lagi sekali? Noha rasa takut benda tu secara tiba-tiba akan ganggu prestasi Noha. Ya betul, sebab macam yang saya cakap, benda ni macam menghantui saya. Macam mindset saya ni terlampau berfikir macam bolehkah saya buat benda ni, bolehkah. Noha pernah tak cuba untuk tukarkan mindset Noha tu? Silibus tu sebenarnya senang je, tapi sebabkan Noha tak pernah cuba lagi, membuatkan diri Noha takut untuk terima benda tu. Kalau mindset, Noha tak pernah lagi ubah mindset Noha daripada susah ke senang. Sebab tak ada siapa yang guide Noha. Macam Noha just ikut je. Macam kalau orang cakap susah, oh bagi Noha susah. Kalau macam sebenarnya pengaruh daripada orang lah, sini-sini cakap subjek ni susah. So macam pemikiran Noha macam, oh subjek ni susah, jadi kalau sini cakap susah, aku pun mesti kena rasa susah. Lagipun maksudnya Noha, maksudnya dekat sini Noha dengar masalah yang sini Noha cakap sendirilah, walaupun Noha tak pernah pun try benda tu lagi. Betul. Noha tak pernah, macam Noha baru nak ambil subjek tu. Jadi bila senior yang dah ambil tu cakap susah, jadi buat Noha terfikir lah macam so memang subjek ni susah. Bagi saya rasa Noha dengan dia berbeza sebab Noha pernah dekan sebelum ni. Tapi bagi sini Noha, mungkin dia berbeza dengan prestasi dia, membuatkan perkara yang dia fikir tu susah, padahal bagi Noha senang sebenarnya. Noha dan dekat sini Noha kata Noha pun baru nak belajar untuk semester ni dan silibusnya dan dengan silibus baru. Kenapa Noha nak dengar cakap orang sedangkan sebelum ni pun Noha dah pernah dapat dekan? Kenapa Noha tak nak cuba sendiri untuk tengok sendiri betul ke apa yang sini Noha cakap ni? Sedangkan dia dengan Noha adalah dua orang yang berbeza. Kita tak tahu pemikiran dia macam mana dan pemikiran Noha macam mana. Sebab bagi saya, pemikiran saya dengan Noha ada berlainan. Sama juga pemikiran Noha dengan sini Noha tu. So mungkin sebab tu persepsi dia lain bagi subjek yang dia ambil untuk semester ni. Dan dia memberi persepsi dia sendiri bagi kepada orang lain. Sedangkan persepsi orang lain bila tengok benda tu, oh sebenarnya senang je, orang lain je yang cakap tak senang. Noha pernah fikir macam tu tak? Tak pernah. Tapi bila cakap macam tu barulah saya terfikir macam betul juga kan, macam kita orang lain, orang yang berbeza, individu yang berlainan. Jadi bila rasa macam dia cakap benda tu susah tu, saya pun secara automatik rasa macam subjek tu susah. Tapi saya tak cuba lagi, macam tak cuba untuk mendalami subjek tu. Jadi mungkin sekarang ni saya rasa macam saya nak ambil masa untuk belajar subjek tu, mendalami subjek tu dengan kawan-kawan saya ke, dan saya nak belajar sendiri dulu supaya saya rasa macam susah ke subjek ni macam di sini cakap, ataupun saya boleh je carry subjek tu. Okey. Boleh. Sebab bagi saya, awak kata sebelum ni awak pernah dekan. Tapi disebabkan semester kali ni, orang kata semester kali ni silibus dia susah sikit, membuatkan pemikiran awak jadi negatif dan membuatkan awak dapat tekanan untuk capai cita-cita awak. Lepas tu capai cita-cita awak dari segi
pemikiran Yang tadi dapat dekan, lepas tu nak bangkit ibu ayah. Capai cita-cita awak macam nak banggakan ibu ayah awak, lepas tu nak bagi dapat dekan lagi, lepas tu nak jadi seorang student cemerlang. Saya rasa awak boleh je buat, cuma sebabkan pemikiran orang lain mempengaruhi pemikiran awak. Saya rasa macam yang kau cakap tu ada betulnya, sebab saya macam terpengaruh dengan macam sini cakap susah. So mindset saya macam automatik subjek ni susah. Padahal saya tak mula lagi untuk mendalami subjek tu ke ataupun belajar secara sendiri. Sebab ialah macam yang kau cakap, masing-masing adalah individu yang berbeza. Mungkin sini saya rasa benda tu susah, mungkin saya dan saya pula rasa macam benda tu saya boleh carry. So awak dah nampak lah sebenarnya pemikiran orang lain membuatkan awak mudah terpengaruh dan memberi reaksi yang sama macam diorang punya. Padahal awak dua orang yang berlainan, awak orang yang berlainan dan pemikiran awak pun berlainan dengan orang lain. So tak sama. Jadi sekarang ni saya dah nampak lah macam sebelum nak cakap macam subjek tu susah, saya kena mendalami dulu subjek tu. Macam kena fahamkan dulu seorang-seorang subjek tu macam mana, supaya nanti supaya saya punya mindset dah tak negatif. Macam yang saya cakap, saya boleh kena dekan sini-sini kan. So saya kena berusaha lebih lah untuk mungkin untuk belajar ke kan. Sebab saya pun cakap yang saya nak dekan, nak bangkitkan karir ibu ayah saya. Kalau macam tu, boleh tak saya nak minta tips daripada Puan agar macam, kan saya cakap saya nak dapat dekan sini-sini, saya nak jadi seorang student yang cemerlang, saya nak bangkit ibu ayah saya. Boleh tak Puan bagi saya tips macam mana saya nak control mindset saya yang mempunyai pemikiran yang negatif? Bagi saya, okey, saya boleh je bagi kat awak. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak tanya awak ada buat jadual belajar awak sendiri tak? Tak, saya tak buat. Kalau bagi saya, kita buat jadual belajar sendiri membuatkan masa kita lagi tersusun dan kita mudah untuk ikut masa tersebut. Kelebihan dia lagi membuatkan kita dapat berehat secukupnya sebab kita ikut masa yang kita dah buat. Okey, kat sini awak boleh buat, bagi saya awak boleh buat jadual belajar lah untuk membuatkan masa awak belajar tu mencukupi dan tak lebih daripada waktunya. Sebab kadang-kadang orang yang belajar lebih ni pun ada keburukan dia. Contohnya stres, membuatkan tekanan pada diri dia sebab terlalu stres belajar. Sebab itu kita perlukan ada masa untuk kita berehat sama, macam pergi lepak dengan kawan ke, berjogging ke, ataupun isi masa lapan dengan benda yang kita minat. Contohnya bagi awak tadi, awak kata awak minat baca novel kan. So dekat jadual awak nanti, awak boleh isi masa awak tu buat benda yang awak suka untuk tenangkan diri awak juga, tak stres belajar. Lepas tu bagi diri pemikiran awak berehat jugalah. Baik, mungkin saya boleh mulakan dengan buat jadual belajar dulu. Macam yang aku cakap, mungkin buat dengan jadual belajar tu saya boleh macam kawal masa saya untuk belajar dulu. Lepas tu kalau ada masa lapang, macam yang aku cakap tu, macam saya boleh buat benda yang saya suka, macam jogging ke, baca novel ke. Mungkin saya boleh pertimbangkan lah untuk buat jadual belajar tu agar saya punya waktu belajar lebih tersusun. Boleh. Lepas tu awak pernah belajar berkumpulan dengan kawan-kawan awak tak? Macam cerita, macam berkongsi benda yang korang tak faham ke antara satu sama lain? Tak pernah. Saya selalu belajar seorang-seorang. Kalau bagi saya, kalau kita belajar berkumpulan dengan kawan-kawan ni, contoh macam kita buat soalan dengan kawan-kawan, dekat situ kita boleh macam, kalau seorang tu tak faham tentang soalan yang dia dapat, kawan lain boleh bantu dia dengan ceritakan, dengan bagi pendapat dia orang masing-masing. So dekat situ mereka boleh buat group discussion, macam jawapan apa yang paling tepat
untuk soalan ni. Dekat situ nanti bila awak discuss semua tu, benda tu secara tak langsung boleh mengingatkan lebih lama ingatan awak tentang apa yang awak belajar, sebab awak belajar berkumpulan. Awak dengar pendapat orang lain dan mendengar pendapat masing-masing, dan dekat situ awak boleh buat kesimpulan sendiri, jawapan yang logik untuk awak terima tentang soalan yang korang discuss tu lah. Benda tu mudah lah, lagi mudah daripada kita belajar seorang-seorang bagi saya lah. Mungkin saya boleh ajak kawan-kawan saya buat study group and discuss macam setengah subjek yang saya tak faham. Mungkin saya boleh ikut yang tips yang depan. Ada apa lagi tak yang awak nak tanya kat saya? Saya rasa itu saja kot. Saya akan cuba ikut tips yang puan bagi kat saya nanti. Tapi boleh tak saya tambahkan lagi satu? Awak kata awak nak share, awak nak tips daripada saya tadi kan. Boleh tak kalau saya sekarang ni, dunia kita kan penuh dengan teknologi yang canggih kan. Awak juga boleh, awak pernah guna teknologi canggih tak? Macam sekarang ni kan student banyak guna ChatGPT, Gemini. Pernah tak awak cuba? Saya tak pernah cuba pun. Mungkin saya boleh cadangkan awak untuk cuba ChatGPT ataupun Gemini. Tapi benda ni sebenarnya kalau orang yang pandai guna, dia digunakan untuk kebaikan kita, untuk kita dapat maklumat. Macam sesuatu benda yang awak tak tahu, so kita boleh dapat pada maklumat benda tu lah, maklumat daripada benda tu. Dia membuatkan kita punya waktu proses pembelajaran tu lagi cepat lah. Kalau kita something yang kita tak tahu kan, kita boleh rujuk benda tu. Tapi tak semua yang dia cakap tu betul lah. Kita kena rujuk something yang lain juga untuk kepastian. So awak boleh gunakan ChatGPT ataupun Gemini ataupun teknologi canggih yang lain untuk jadikan sebagai bantuan untuk awak belajar. Baiklah pun, mungkin saya boleh cuba untuk gunakan macam yang kau cakap tu, teknologi yang canggih kan, untuk bantu dalam pelajaran saya, macam ChatGPT ke Gemini tu. Mungkin nanti saya boleh cuba. Alright. Awak ada apa lagi nak tanya saya? Tak ada dah. Okay, boleh tak saya bagi latihan untuk awak untuk sesi seterusnya kita jumpa lepas ni? Okay, boleh? Saya nak awak bagi tahu apa yang awak dapat lepas macam saya cakap tadi. Awak boleh buat homework dengan kawan, lepas tu buat jadual, lepas tu gunakan teknologi canggih untuk awak belajar, untuk membantu awak dalam proses pembelajaran awak dan dapat keputusan yang terbaik lah. So dekat situ awak boleh tahu tahap awak macam mana waktu belajar. Okay, boleh tak awak bagi tahu kat saya untuk sesi kedua ni, macam mana awak belajar dengan bantuan macam tu? Okay, boleh pun. Alright. So hari apa yang sesuai untuk kita jumpa? Yang awak free? Saya rasa dalam weekend saya free. Dalam Jumaat tu satu. Jumaat pukul? Jumaat kalau petang boleh? Petang. Dalam pukul 4. Ya, dah. Alright. Kalau macam tu kita jumpa pada hari Jumaat minggu depan dalam pukul 4 petang di sini. Okay, boleh? Alright. So sampai sini je sesi kita. Masa pun telah mencemburi kita. So saya tutup. Sebelum saya tutup sesi pada hari ini, saya ingin jelaskan pada awak sekali lagi, segala apa yang kita bincangkan pada hari ini adalah rahsia antara kita berdua. Dan namun terdapat pengecualian jika perkara itu membahayakan diri awak ataupun orang lain atau melanggar undang-undang, saya terpaksa menyerukan perkara ini kepada pihak yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih.